Hai guys, kembali ke channel MD Aizat. Alright, so dah lama rasanya aku tak buat video lain selain daripada review. Kalau korang tengok channel aku, mostly mesti pasal pendapat aku, lepas tu phone tu best ke tak, and obviously review penuh lah kan. Which is kadang-kadang agak membosankan, aku akui benda tu. Jadi hari ni ceritanya lain sikit. Aku nak kongsi pula pasal benda yang jarang kita ambil berat tapi sebenarnya penting, iaitu berkait dengan ekosistem. And bila bersembang pasal ekosistem daripada mana-mana brand, aku akui yang aku memang ada rasa teruja sikit lah. Sebab kewujudan ekosistem ni, dia sebenarnya mampu ataupun buatkan kita lagi nak explore dengan lebih mendalam pasal device untuk certain brand kan. Korang boleh tengok contoh terdekat Apple lah. Macam mana Apple synckan produk-produk dia, macam mana dia berkomunikasi antara satu sama lain. Macam contoh iPhone, pairkan dengan AirPods, lepas tu ada MacBook dan pelbagai lagi. Namun secara hakikatnya, untuk rakyat marhai macam aku, jujur cakap, aku memang kurang mampu untuk beli semua tu, apatah lagi nak hidupkan ekosistem Apple dalam kehidupan hari aku. Yelah, produk Apple punya harga bukan cikai punya, mesti makan RM1,000 kot. Dan kalau ikutkan, aku memang bukan pengguna tegar Apple lah. Kalau korang lain channel aku, korang perasan apa semua kan, aku dah lama gila tak review iPhone. Even iPhone terakhir yang aku beli dan guna sendiri adalah iPhone 13. Bayangkanlah produk tahun 2021 tu kan. And of course, sekarang aku lebih fokus dekat for Android lah. Kalau tanya aku personally lagi enjoy dengan Android sebab dia boleh bagi flexibility dari pelbagai sudut. Sebagai contoh, kalau aku nak transfer file kan, aku boleh transfer direct. Aku cucuk je kabel dekat phone aku, and then daripada PC Windows aku direct masuk ke phone, dan daripada phone pun aku boleh direct masuk ke PC. Korang jangan cakap macam, kalau pakai MacBook boleh lah, AirDrop je kan, sebab iPhone. Tapi ini ceritanya, aku tak pakai MacBook, aku tak pakai barang Apple, dan katakanlah kalau aku cuma ada PC Windows dan cuma ada iPhone, dan ekosistem tu tak berjaya lah kan. So sebab itulah aku lagi enjoy dengan Android disebabkan aku pakai PC Windows. Dan alang-alang dah bercakap pasal ekosistem dengan Android, aku rasa ada satu brand yang agak menarik untuk kongsi dengan korang, iaitu jenama dari Honor. Sebenarnya baru-baru ni aku ada tengok tau Honor present dekat MWC Barcelona pasal teknologi terbaru diorang yang digelar sebagai Alpha Plan. Yang mana tujuan Honor wujudkan Alpha Plan tu adalah disebabkan diorang ni dah tak nak fokus kepada keluaran device semata-mata, asyik keluarkan smartphone je. Diorang dah tak nak macam tu. Diorang nak berubah dan fokus pula kepada syarikat yang lebih dekat dengan ekosistem AI. So dengan pendekatan baru ni, Honor tak terhenti dekat situ lah kan. Dia tak buang masa, alang-alang dia dah cerita pasal Alpha Plan tu, dia perkenalkan terus 5 device baru yang mampu untuk berinteraksi antara satu sama lain, iaitu laptop terbaru dia, 2 jenis tablet, and then ada 1 jam dan juga 1 earbuds. Dan korang tak perlu risau, aku akan explain sekejap lagi secara ringkas pasal kesemua device baru ni. Tapi perlu diingat, yang aku bukan nak buat full review untuk setiap satu. Sebab kalau buat, memang panjang berjela lah. Confirm korang tak tengok sampai habis. Jadi, jangan risau. Aku akan cerita sikit-sikit kan. Korang anggaplah video kali ni sebagai sneak peek dan short review gitu je. Okay. Jadi, sebelum kita nak pergi dengan lebih dalam, aku rasa aku nak mula dulu dengan tablet yang paling mampu milik dalam list ni. Ini dia, Honor Pad X9a. Tablet yang boleh kata cukup bajet, but still penuh lah dengan features. Yang mana harga jualan dia bermula daripada RM999 untuk versi Wi-Fi dan RM1,299 untuk versi LTE. Dan apa yang menarik pasal Honor Pad X9a ni bagi aku dekat dia punya screen lah. Sampaikan Honor kata tujuan tablet ni hidup pun adalah untuk memastikan kita enjoy masa guna pada tujuan entertainment tanpa perlu berbelanja lebih. Yelah, korang tengok tadi, harga dia bukanlah mahal mana. So untuk spek, Honor Pad X9a ni disajikan dengan LCD panel yang berukuran 11.5 inci, dan yang lagi syok, ia juga turut menyokong 120Hz refresh rate beserta 2.5K resolution. Jadi walaupun dia cuma ada LCD panel, yang mana orang cakap, alah Zat, LCD je kot. Aku still yakin lah yang skrin dia ni mampu je tawarkan kualiti visual yang bagus. Lagi-lagi kalau korang macam aku yang suka layan Netflix ke iQIYI kan, apps yang hijau tu untuk tengok movie, yes, Honor Pad X9a ni dah lebih dari cukup. Antara sebab aku berani cakap macam tu, sebab lately ni aku tengah enjoy tau layan K-drama, nama dia Weak Class Hero kot, yang dekat Netflix tu. And aku memang impressed lah dengan kualiti skrin yang tawarkan. Mungkin sebab skrin dia ni ada resolusi yang tinggi, iaitu 2.5K. Jadi secara tak langsung kita juga akan rasa puas lah kan. Terutamanya dari segi sharpness tu. Dan korang tak perlu risau in case kalau korang nak marathon K-drama ke movie, tablet ni juga sesuai sebab dia ada bateri sebesar 8,300 mAh. So
setakat nak marathon K-drama selama 5 ke 6 episod tu kira kacang je. Tapi katakanlah kalau korang ada bajet yang lagi tinggi, aku personally recommend untuk korang consider terus tablet yang higher spec iaitu Honorpad V9. Tablet ni best sikit sebab dia full package tau. Even feature dia pun memang melimpah ruah. Sebagai contoh, dari segi skrin, ia menggunakan 11.5 inci IPS LCD dan turut datangkan dengan 144Hz beserta 2.8K resolution. Dan tak cukup dengan itu, tablet ni siap dapat certified IMAX Enhanced kot. So walaupun Honorpad X9a tadi, dia dah cukup best untuk tujuan entertainment, dah cukup bagus untuk marathon drama, tapi aku rasa untuk Honorpad V9 ni, dia boleh provide kepuasan 2 kali ganda. Bayangan dia macam tu lah. Yelah, mana taknya. Skrin dia ni memang jauh lagi baik kot. Dia ada IPS LCD, tadi LCD je. And then dia ada 144Hz, 2.8K. Dan kena pula bila skrin ini pun turut dilengkapi dengan fungsi eye comfort. Lagilah kita rasa selesa tanpa perlu risau pasal masalah kesihatan mata. Dan selain dari itu, fokus utama tablet ni sebenarnya lebih kepada desktop-like experience. Which is kalau korang beli, korang akan disajikan sekali dengan Bluetooth pencil bersama keyboard dia. Lantas menjadikan pengalaman ala-ala sebuah desktop tu memang terasa lah. Kadang aku guna juga Honorpad V9 ni untuk buat skrip dekat Google Doc. Dan dah ada keyboard, siap dengan touchpad kan. Memang kalau korang nak buat kerja ke, dah tak jadi isu dekat sini. And kalau tanya aku pun, secara peribadi, aku lagi enjoy lah guna Honorpad V9 untuk overall penggunaan. Macam buat kerja, tengok movie, semua dia boleh tapau. Lagipun, tablet ni ada bateri yang lagi besar tau. Iaitu sebesar 10,100 mAh. Yang of course, menjanjikan kepuasan maksimum. So, kita dah tak payah risau langsung soal bateri cepat habis dan lain-lain. Cuma itulah harga dia tak dapat macam tablet tadi. Dia bukan kategori bajet pun. So Honorpad V9 ni dijual dengan harga jualan rasmi RM1,999. Badan dengan tanda harga macam ni, aku still anggap tak overpriced. Kalau kita tengok dari sudut membeza, harga dia masih mampu milik dan berbaloi je dengan apa yang ditawarkan. Okay, next kita teruskan dengan laptop terbaru. Ini dia MagicBook X14 2025. Kalau tanya aku, secara overallnya, laptop ni tak adalah banyak beza sangat dengan model X14 2022 dulu. Even harga jualan ni pun still lebih kurang dengan harga sekitar RM2,499. Dan ya, seperti biasa, kali ini juga Honor masih kekalkan fokus utama MagicBook X Series, iaitu berkait dengan teknologi ringan dia. Yang mana MagicBook X14 2025 ni hanya mempunyai berat bawah daripada 1.5 kg. Aku boleh pegang dengan satu tangan dan mempunyai ketebalan mencecah 19.5mm sahaja. So, memang ringan dan nipis. Jadi bila adanya laptop yang super ringan, dia akan memudahkan kita lah dalam pelbagai situasi. Especially kalau korang ni student atau pekerja yang sering bergerak sana sini. Yes, MagicBook X14 2025 memang jauh lebih sesuai. Dia berpotensi untuk kurangkan rasa beban dan secara tak langsung keberadaan dia juga membantu tau untuk kurangkan masalah stres kita. Yelah, bila banyak kerja, kita mesti rasa serabut. Nak kena siapkan, nak bawa laptop ke mana-mana. Lepas tu laptop yang kita guna selama ni pula memang style berat. Macam laptop gaming kan. Mana tak stresnya. So, sebab itulah aku selalu titik beratkan soal berat sesuai laptop supaya aku sendiri rasa selesa nak bawa ke mana-mana, nak buat kerja on the go, dekat kafe atau sebagainya. Itu yang penting kan. And obviously, seperti namanya, MagicBook S14 ni hadir dengan saiz skrin 14 inci. And then dia juga ada narrow bezel beserta eye comfort punya features. Bila cakap je pasal skrin daripada Honor, perkara pertama yang kita tak payah risau adalah mengenai kesihatan mata. Memang Honor power gila bahagian ni. Sampaikan dekat laptop pun diorang provide tau feature tambahan macam TV ring lamp, flicker free. Tujuan dia satu je, iaitu untuk selesaikan masalah kepedihan mata kalau guna secara long term. Dan satu benda yang tak boleh dilupakan bila sembang pasal laptop ni, of course spek dalaman dia lah. So MagicBook X14 2025 disajikan dengan bateri sebesar 42Wh yang menjamin all day bateri. Dan ia juga dilengkapi dengan Intel i5 13 Gen yang memang dah good enough. Yes, aku sedar laptop ni lebih kepada workload usage je. Dia tak ada RTX grafik, dia just ada integrated grafik je. But still, kalau setakat nak edit video dekat CapCut sebagai contoh, MagicBook X14 ni boleh je handle tanpa sebarang isu. And then kemudian kita teruskan lagi, atau aku nak share pula produk berkait dengan audio. So untuk pengetahuan korang, Honor Earbuds Open ni sebenarnya merupakan TWS Open Ear pertama tau daripada Honor. Sebelum ni memang tak pernah ada. Dan konsep Open Ear design ni, dia tak ada ear tips untuk masuk dalam telinga kita dan seolah-olah sedang terapung atas telinga korang lah. Yang mana kelebihannya, kita still dapat enjoy masa dengar lagu dan dalam masa yang sama, kita juga boleh aware dengan suasana
persekitaran. Seperti yang kita tahu, OpenAI TWS ni dulu orang anggap sebagai tools untuk workout atau bersukan, macam pergi gym, jogging kan. Mostly kebanyakan orang akan lebih consider lah untuk guna earbuds style open pada keadaan macam tu. Sebab dia memang lebih mesra dengan persekitaran. Contohnya kita jogging, kita still boleh aware dengan bunyi horn dan akan rasa lebih selamat lah dekat situ. Namun tujuan owner wujudkan TWS ni agak berbeza sikit. Di samping owner earbuds open mampu untuk deliver kualiti audio yang terbaik, diorang juga nak fokus untuk kuatkan lagi ekosistem dan implement teknologi AI diorang. Sebagai contoh, features AI face-to-face translation. Kalau korang pernah tengok video aku pasal Honor Magic Victory, aku dah cerita lah pasal AI Translate ni, which is kita boleh bersembang dengan orang lain secara real time dan dia akan tunjuk terus dekat screen tu kan. So samalah fungsinya pada Honor earbuds open. Apa yang beza? Sekarang kita dah boleh dengar terus translation tu secara direct ke dalam telinga kita. Dan bagi aku, features ni agak menarik. Dia bagi benefit dan dia tak menyusahkan kita lah. Especially kalau kita travel ke luar negara. Biasanya bila kita travel, memang akan ada language barrier. Macam aku pergi China baru-baru ni. Aduh. Kalau cerita pasal China ni, sedih lah. Aku rasa macam aku ni betul-betul pendatang kan. Aku tak tanya soalan susah pun dekat orang. Aku cuma tanya toilet dekat mana, jalan apa. Itu pun dia orang tak boleh nak jawab. Sebenarnya dia orang bukan tak boleh nak jawab. Cuma dia orang betul-betul memartabatkan bahasa dia orang. Dan silap aku lah kan. Sebab tak betul-betul fully utilize AI Translate apa semua. Dan sekarang aku mula rasa menyesal bila tak dapat Honor earbuds open ni awal. Kalau lah dapat awal sikit dan sebelum aku pergi China, confirm aku akan guna habis-habisan Honor earbuds open ni untuk translate dan sebagainya. Last but not least, produk terakhir yang aku nak kongsikan dalam list ni adalah Honor Watch 5 yang dijual dengan harga jualan rasmi RM599. Secara jujurnya, dari dulu lagi, aku memang suka tau dengan jam tangan dari Honor. Even Honor Watch 4 pun aku ada review sebelum ni, korang boleh tengok. Dan aku suka bukan sebab features dia semata-mata tau, tapi keberadaan jam tu sendiri yang buatkan aku rasa selesa, rasa nak pakai je selalu. Dia ada rekat yang kemas, simple dan dia tak nampak cacah merba. So bila aku pakai dalam pelbagai keadaan sekalipun, dia memang fit well lah. Kena pula kalau korang consider warna green yang terbaru yang ada leather strap. Yang tu memang auto smart lah kalau pakai dekat mana-mana event. Wedding ke apa, cun gila. Dan of course, manakah Honor Watch 5 ni kategori jam pintar, dia juga dibekalkan dengan pelbagai features tracking lah. Macam heart rate monitor, blood oxygen, sleep tracking, stress level dan pelbagai lagi. Tapi kalau korang tak nak pening kepala, aku recommend lah untuk korang guna terus features terbaru dia, iaitu One Click Health Scan. Yang mana cara dia mudah je, korang just tap dulu dan dari situ dia akan compilekan semua data yang aku sebutkan tadi. Heart rate kan, blood oxygen, semua dah ada. Kiranya kita dah tak perlu beria lah nak check satu demi satu secara manual lagi macam dulu. Dan obviously, benda yang paling best pasal Honor Watch 5 ni bagi aku dekat bahagian bateri. Biasanya aku ni seorang yang kurang gemar untuk pakai smartwatch je selalu kan. Kalau korang tengok dekat video, itu sebab nak bagi smart. Tapi hakikatnya aku tak berapa minat sebab bateri diorang mostly memang barai. But then Honor Watch 5 ni lain. Dia lain cerita. Bateri dia ni mampu untuk bertahan selama 15 hari secara average. So selain daripada health tracking yang bagus, design yang sleek, kita juga tak perlu risau untuk charge selalu macam kebanyakan smartwatch dekat luar sana. Okay Zat, cukup lah. Kita orang penat lah daripada awal tadi. Kau asyik cerita je pasal device ni apa semua kan. Dia punya lebih, kurang. Tapi selain dari itu, kita orang nak tahu juga apa yang menunjukkan ekosistem tu. Okay, sabar, korang dengar dulu. So, kesemua device yang aku share dekat korang daripada awal tadi sampailah ke Honor Watch 5, diorang ni bukan wujud sekadar untuk koleksi, bukan untuk sekadar ada, bukan tapi sebenarnya diorang ni mampu untuk berinteraksi, mampu untuk berhubung antara satu sama lain dengan fungsi yang digelar sebagai Honor Connect. Okey, aku bagi satu contoh situasi yang normal. Katakanlah aku tengah basuh pinggan dekat dapur dan aku pula tinggalkan phone aku dalam bilik. And then korang bayangkan tengah-tengah leka tu, tengah-tengah syok basuh pinggan kan, tiba-tiba ada pula orang nak call aku. Kalau kita ikut logik, aku memang takkan perasan pula orang yang call aku tu. Sebab phone aku bukan ada dekat sebelah aku, tapi berada dalam bilik. So dengan keberadaan Honor Connect ni, dia sedikit membantulah. Sebagai contoh, katakan di situasi lain, di mana aku pakai jam Honor Watch 5, dan aku connectkan dengan Honor Magic 7 Pro, sambil aku basuh pinggan, aku dah tak payah menggelabar kan. Sebab macam mana sekalipun, aku still boleh terima notification call tu dekat jam atau device lain yang dah disambungkan. Bagi aku, benda ni penting. Dia lebih kepada memberi awareness atau alert supaya kita tak terlepas call yang penting. Dan korang perlu tahu juga, features ni bukan function untuk call je tau. Even notification macam WhatsApp atau apps lain pun boleh diterima juga pada device lain yang kita dah connect. Memang style gila lah. Lepas tu salah satu ciri yang cukup function dalam Honor Connect ni adalah multi-screen collaboration.
Aku rasa ramai dah tahu pasal Kujuna Features ni. Dia cukup menarik, dia menarik untuk kita explore sebab kita boleh kawal secara penuh telefon kita melalui device yang lain. Let's say aku pairkan Magic 7 Pro dengan Honor Pad V9, aku boleh kawal tau secara real time melalui screen tablet. Nak buka apps ke, access gallery, yes, memang boleh. Dan selain daripada Honor Connect, ada satu lagi features yang paling best dalam ekosistem Honor. Ini dia Honor Share. Konsep Honor Share ni berfungsi, dia lebih kurang macam AirDrop dari Apple lah. Which is dia membenarkan kita untuk hantar file secara directly, secara cepat kepada peranti Honor yang lain. Tak kisahlah device tu kategori budget ke, level flagship ke, file tu besar ke apa, memang semua phone owner, semua device owner boleh akses dan korang boleh hantar dengan pantas tanpa sebarang masalah. Dan untuk aku sendiri, Honor Share ni memang function. Aku selalu guna untuk hantar files yang berat lah, macam video shot, korang tengok dekat TikTok, IG Reels, YouTube shot tu semua. Mostly aku akan edit dulu dekat Honor Magic Pad tu yang aku dah ada sendiri kan. Aku sangat-sangat jarang nak edit dekat smartphone sebab aku rasa smartphone ni kecil. Even kalau korang zoom pun, dia punya timeline tu terlalu tight. Memang technically phone punya screen kecil. So tak boleh nak buat apa. Tapi nak cerita dengan ada Magic Pad tu, lepas tu aku pairkan dengan Honor Magic 7 Pro, aku boleh hantar file tu secara directly. Dan sekarang aku akan lebih hargai, menangkan aku dah ada Magic Book. So aku boleh edit dulu lah dekat laptop kan, sampai aku puas hati, and then hantar ke smartphone. Kadang-kadang aku edit dekat PC Windows aku ni, tapi aku tak berapa suka lah kan. Bila aku guna wired pun nak hantar tu lambat. Dan aku perasan Honor Share ni dia memang fleksibel. Bila Honor dengan Honor kan, phone tu, maksudnya device A owner, device B owner, dia akan lebih cepat. Dan memang mudah gila lah. Dan menurut Honor, lepas ni fungsi Honor Share akan support untuk Apple device juga. Jadi kalau korang ada kawan yang asyik jaja cerita kan, pasal AirDrop lagi cepat apa semua, kita dah tak payah risau. Sebab lepas ni, kita memang boleh cross platform, boleh transfer file, gambar, video. Dan aku sendiri memang tunggulah features tu masuk secara rasmi. Aku pun tak tahu bila akan masuk, make sure kita semua tunggu je lah. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Dan secara pribadi, aku memang impressed. Aku perlu akui yang dulunya aku cuma pandang peranti Honor atau jenama Honor ni sebagai kompetitor baru dalam industri. Dia macam lebih kurang macam brand lain. Ada certain brand yang just nak melengkapkan dan menambah device baru ataupun smartphone baru dalam market je lah. Tapi saban tahun, aku rasa korang pun perasan yang Honor memang dah banyak improve. Dia buat kita sedar yang teknologi ni sebenarnya boleh dipelbagaikan lagi. Boleh tune lagi supaya memudahkan kita lah sebagai consumer. Dan sepanjang aku buat video ni, ada 3 perkara yang buat aku mula sedar. Yang pertama, ekosistem Honor ni lebih mampu milik. Kita tak perlu spend banyak pun dah boleh wujudkan satu ekosistem yang cukup sempurna. Kena pula device Honor sekarang memang berlambak, ada macam-macam kan. Ada yang murah, ada yang budget. Dan kalau nak bagus terus, kita boleh consider level flagship kot. So pilihan kita pun tak terhad lah kalau nak ada ekosistem yang bagus. Lepas tu yang kedua pula, aku notice Honor punya AI ni memang lebih advance. Aku sendiri tak sangka tau yang aku memang perlukan gila AI translation tu. Yelah, selama ni duduk Malaysia je kot. Banding bila dah keluar negara, especially negara yang ada language barrier macam China apa semua kan. Time tu barulah terduduk. Rasa susah betul nak bersembang bagai. Namun dengan kesedaran yang baru dan bila dah tahu cara yang betul untuk gunakan AI translation tu, aku akan lebih hargai lah feature macam ni. And point yang terakhir, of course, sebab Honor gunakan Android. So, dia lebih fleksibel, lebih terbuka dengan jenama yang lain. Yes, aku faham yang mana Honor ni dia ada cipta sistem macam Honor Share, Honor Connect macam aku ceritakan tadi kan. Tapi dalam masa yang sama, device dia juga mampu je untuk berkomunikasi dengan kompetitor atau jenama yang lain. Itu yang penting kan. So, macam biasa, kalau korang minat dengan device yang aku ceritakan tadi, contohnya macam Honor Watch 5 ni yang aku pakai daripada awal, smart kan? So, kalau korang minat, korang boleh check out. Aku akan tinggalkan segala info, harga rasmi apa semua dekat ruangan description box di bawah. So, go check it out. Okay? Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Dan kalau korang rasa enjoy dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel Andy Aizat. Jaga diri korang sentiasa. And see you guys in the next video. Bye-bye.